Tuan-tuan pernah dengar kaum Nabi Nuh? Dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata apa? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Allah sebut balik benda ni dalam Quran. Nabi Nuh kata, aku suruh kaum aku siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Depa tak ikut seruan aku, depa lari pula daripada aku. Kesudahan apa jadi? Allah datangkan banjir ke seluruh alam. Mati semua umat manusia. Maksudnya, ada tak kesan ataupun implikasi menolak Nabi? Ada. Tuan-tuan tengok apa jadi kepada kaum Nabi Hud. Allah buat main angin kuat, angin ribut, taufan yang membinasakan kaum Nabi Hud. Tuan-tuan tengok apa yang jadi kepada kaum Nabi Saleh. Allah buat main dekat mereka seekor unta sebagai tanda mukjizat Nabi Saleh. Apa jadi? Mereka bunuh unta tu. Apa jadi dekat mereka ni? Allah buat main satu soyhah. Dia panggil satu jerekah. Satu suara jerekah main daripada langit. Dengan jerekah tu mati. Kita tak dengar lagi yang tu. Jerekah sampai mati ni. Wallahu a'lam macam mana. Tuan-tuan pernah dengar cerita apa yang jadi kepada kaum Nabi Lut? Apa penyakit yang kena kepada kaum Nabi Lut? Homoseks. Bukan sahaja mereka teliong, laki-laki tengok laki-laki teliong. Bukan takat tu saja. Sampai Allah hantar malaikat atas rupa laki-laki mai jumpa Nabi Lut. Mereka boleh usyar dia. Ini malaikat yang Allah hantar mai dekat Nabi Lut. Nak habaq dekat Nabi Lut kata, Lut esok hang keluar. Pasal apa? Sudah mai perintah Allah. Allah nak kalih tempat duduk hang ni daripada atas ke bawah. Dia bawa mai satu message yang besar daripada Allah. Nak mai habaq dekat Nabi Lut. Dia pada mai usyar dia. Kesudahan apa jadi kepada kaum Nabi Lut? Allah tarak bumi. Tuan-tuan dengar cerita Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib seru kaum dia. Kaum Nabi Shu'aib, Allah bagi kelebihan dekat mereka. Mereka ni buat menyaga jadi. Tapi tak mau terima Nabi Shu'aib. Akhirnya Allah bala apa? Kepada umat Nabi Shu'aib. Allah buat main panah terik yang tidak ada panah seumpama itu sebelum itu. Panah terik sampai mati. Apa jadi kepada Fir'aun yang lawan Nabi Musa? Apa jadi dekat dia? Laut Merah telan dia dengan bala tentera dia. Apa jadi kepada Ashabus Sabt? Maksud dia satu lah. Allah tak bagi mereka pergi cari ikan. Nelayan mereka tak bagi cari ikan hari Sabtu. Mereka langgar perintah Allah. Mereka pergi cari juga hari Sabtu. Apa jadi kepada mereka ni? Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah ubah jadi kera dan babi.